Bila anda menghasilkan penyuaraan, anda sebenarnya exhale. Anda tak tahan nafas pun sebab menahan nafas sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa bunyi. Secara asasnya, ada dua jenis pembahagian yang paling utama sekali, iaitu yang paling asas sekali. Iaitu yang pertama inhalation, menarik nafas, dan juga exhalation, menghembus nafas. Tapi kita kan ada menahan nafas. Itu adalah sebahagian dari management of exhalation. Bila anda menghasilkan penyuaraan, anda sebenarnya exhale. Anda tak tahan nafas pun sebab menahan nafas sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa bunyi. Menahan nafas adalah antara latihan yang kita includekan di dalam exhalation ataupun menghembus nafas. So, latihan yang pertama yang anda boleh buat adalah in, hold and out. Tarik nafas, anda tahan nafas dan juga anda hembus nafas. Mula dengan 4 saat, maksudnya 4 saat masuk, inhale, 4 saat tahan nafas dan 4 saat hembus nafas. Cuba untuk pastikan anda mengikut pace tu lah, 4 saat, 4 saat, 4 saat. Okey, habis 4 saat, anda buat 5 pula. 5 saat, 5 saat, 5 saat, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Tapi untuk hold, untuk anda menahan nafas kan, saya tak nak anda tahan macam tu. Dia bukan macam tahan kita menyelam dalam air kan. Bila kita telan air kan macam tu kan. Cara untuk tahan nafas adalah anda pastikan vocal cord anda terbuka sewaktu anda menahan nafas. Kalau contoh yang pertama, menahan nafas maksudnya macam ni. Maksudnya anda tutup vocal cord, tarik nafas, tutup. Okey? Apa yang saya nak anda buat adalah tarik nafas dan pastikan vocal cord anda still terbuka. Udara tu seolah-olah macam vacuum kat dalam, ya, dia tak bergerak ke mana-mana dan dia tak juga menutup vocal cord anda. Okey?